UKPTM menerima kira-kira 200 aduan penipuan jual barang dalam talian membabitkan kerugian hampir RM10,000 dalam tempoh Januari tahun ini hingga 3 Mac lalu. Presidennya Melibatkan penipuan e-dagang dan atas talian di Kuching terus Sekarang ni ramai orang yang memang suka beli barang secara online sebab ia cepat, mudah dan menjimatkan masa. Tapi kita kena ingat, sama seperti kemudahan ini, risiko penipuan online juga semakin meningkat. Penipuan online biasanya berlaku bila seseorang tu cuba nak tipu kita untuk dapatkan duit, barang ataupun maklumat peribadi kita melalui transaksi yang palsu. Kadang-kadang iklan ni nampak sangat menarik sampai kita pun tertarik. Tapi hakikatnya semua tipu rela saja. Jadi, sangat penting untuk kita sentiasa berhati-hati, periksa maklumat penjual dan jangan mudah percaya sebelum membuat sebarang pembelian. Lepas kita tahu betapa pentingnya berhati-hati semasa membeli online, sekarang kita tengok beberapa tanda yang boleh menunjukkan penipuan. Contohnya, akaun penjual yang baru dibuka dan tiada ulasan. Kedua, harga barang yang terlalu murah berbanding dengan pasaran. Atau, desakan supaya kita membuat pembayaran secara segera tanpa soal siasat. Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan online, ada beberapa langkah yang mudah yang boleh diambil. Pertama, semak profil penjual dengan teliti dan baca ulasan daripada pembeli lain. Yang kedua, menggunakan platform jual beli yang rasmi yang menyediakan perlindungan untuk membeli. Dan yang ketiga, elakkan penghantaran wang terus ke akaun peribadi tanpa mengetahui sistem pembayaran itu sah ataupun tidak. Dengan langkah-langkah ini, risiko penipuan dapat dikurangkan dengan ketara. Setelah kita tahu tanda-tanda penipuan dan cara pencegahannya, penting juga kita faham kesan penipuan online. Ia bukan sahaja boleh menyebabkan kerugian wang, malah memberi kesan emosi seperti tekanan, rasa kecewa dan hilang kepercayaan diri terhadap pembelian online pada masa hadapan. Jika berlaku penipuan, langkah pertama adalah membuat laporan polis dan memaklumkan kepada platform jualan berkaitan supaya tindakan selanjutnya dapat diambil. Sebagai pengguna yang bijak, kita perlu sentiasa peka, berhati-hati dan membawa harga yang terlalu murah kadang-kala membawa padah. Dengan kesedaran dan langkah berjaga-jaga ini, kita dapat menikmati pembelian online dengan lebih selamat. Hai Vera, awak buat apa? Hai Amy, saya tengah survey harga iPhone Pro Max dan sekarang ni saya tengah chat dengan seller. Dan seller tu kata sekarang ada promosi kau-kau, cuma perlu bayar wang pendahuluan je. Seriously, awak yakin ke dia ni trusted? Saya yakin ini trusted Amy. Okey lah kalau macam tu, tapi awak hati-hati tau. Okay Amy. dah beberapa hari dah. Vera, awak kenapa? Amy, saya rasa saya dah kena scam. Scam? Hari tu seller tu kata hanya bagi wang pendahuluan, tapi sekarang dia tak balas chat saya. Kan saya dah kata hari tu hati-hati. Betul kata awak Amy, lepas ni saya akan lebih berhati-hati. 1, 2, 3, 4. Banyaknya. Muka aku dah teruk sangat ni. Apa aku nak buat ni? Hai korang, so dekat tangan Bella sekarang ni ada satu produk yang sangat best tau. Produk ni bukan saja boleh membantu merawat skin korang yang rosak, tapi boleh membagi korang punya skin tu nampak lebih cantik, mulus dan buatkan orang yang tengok korang rasa macam wow. So korang dapatkan segera, dia ada banyak ingredient-ingredient yang membantu merawat kulit-kulit korang yang kusam, kulit-kulit korang yang berjerawat, semua tu dia boleh buat bagi korang nampak cantik macam Bella tau. Dah so korang dapatkan sekarang dekat Bella punya bag kuning ataupun korang boleh beli dekat website yang tertera. Okay, bye. Han, kenapa muka kau tengok semakin teruk Tak tahulah weh. Aku ada beli satu produk ni dekat TikTok. Ni. Hai, muka produk ni fake ke? Ada tulisan KKM lah. Tak lah. Influencer tu cakap produk ni lulusan KKM.
kau ni percaya sangat dengan influencer tu. Tapi zaman sekarang semua benda boleh buat, semua benda boleh tipu. Janganlah kau terpedaya dengan benda-benda macam ni. Aku rasa kau kena pergi klinik ni. Seru masyarakat hendaklah berhati-hati bagi mengelakkan penipuan dalam talian. Saya Hafiz Yusmin. Hari ini saya akan mencari beberapa orang untuk membuat tinjauan berkaitan dengan penipuan pembelian secara online. Mari bersama saya. Mengganggu, boleh saya ambil masa cek saja? Boleh? Sebelum itu boleh perkenalkan diri. Nama saya Elsie, saya dari Fakulti FTV. Nama saya Esneha. Bolehkah saya menjual LC saja? Boleh? Berkenan apa ya? Ini berkaitan dengan pembelian online, penipuan secara online. Saya ingin membuat LC beberapa berkaitan dengan penipuan jual belilah. Bagi soalan saya yang pertama, ceritakan sedikit pengalaman LC sama-sama membeli barangan secara online. Pengalaman saya yang di scam lah kan? Iya. Pengalaman saya sama-sama membeli online ialah yang pertama, apa yang saya beli itu dia tidak sampai dengan apa yang di dalam gambar. Oh, I see. Dan yang seterusnya, contoh saya beli barang telepon tapi yang sampai benda lain. Ada awal penipuan dalam pembelian tersebut. Apa yang LC boleh tengok semasa barang LC sampai? Size packaging itu tidak sesuai dengan barang yang saya belilah macam itu. Adakah semasa LC mendapat barang LC dan tidak sesuai dengan ekspektasi LC, adakah penting untuk LC menyimpan bukti pembelian? Saya rasa itu sangat penting untuk kita ajukan kepada pihak yang lebih mengetahui lah macam mana untuk menghandle perkara ini. Adakah LC membuat permohonan untuk refund barang tersebut? Iya. Terima kasih LC kerana meluangkan masa sedikit untuk mendengar beberapa pernyataan tentang pembelian online ini. Okay, hai, sekarang saya akan mencari beberapa orang random untuk ditemu buat. Oke, jom bersama dengan saya. Oke, hai, boleh ambil masa sedikit untuk ditemu buat. Oke. Sebelum itu boleh perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Gelgori Gibbon dari Coast Station. Saya ingin bertanyakan tentang beberapa soalan. Oke. Soalan saya, pernahkah saudara membuat pembelian secara dalam talian? Pernah. Jadi, pada pendapat saudara, apakah risiko utama pembelian secara online? Bagi pendapat saya, resiko dia adalah penipuan, terutamanya scam. Oh, jadi saudara pernahkah mengalami penipuan semasa membeli secara online? Antara penipuan yang saya pernah lalui adalah barang yang saya order itu tak sama dengan yang dalam jualan itu. Oke, terima kasih karena meluangkan masa.